Selamat Raya. Selamat Raya. Eh, ini bukan dia Raya. So ini dia guys, CX-13 Bahamut Bliss BK150i, iaitu CX line yang terbaru dengan ada extra part dalam CX line dia. So jom kita tengok dalam ni ada apa. Ini dia guys, Bahamut Bliss BK150i. So nampak ni memang lawa gila semua ni. Dan aku dengan Hell Salamander zaman burst dulu. So untuk part-part dia kita ada Bahamut lock chip. Okey, kemudian kita ada bahagian plastik ni kita panggil sebagai overblade. So dia punya overblade ni adalah brake, iaitu attack overblade dengan ada part yang paling besar kat sini antara kelima-lima ni, yang ni paling besar. Okey, untuk bagi final blow ataupun attack paling kuat kat bahagian sini lah. And then kita ada this one bahagian metal part, iaitu metal blade. Okey, metal blade kita adalah blitz. So blitz ni pun sama juga, ada satu bahagian besar kat sini untuk final blow, final attack yang sangat kuat. And then kita punya assist blade, iaitu knuckle. So knuckle ni pun sama juga, bentuk dia sama macam overblade dan juga metal blade. So dia ada satu bahagian besar kat sini untuk buat final blow ataupun final attack. So memang ketiga-tiga part ni memang bekerjasama antara satu sama lain. So untuk namakan blade dia ni, so kita akan mulakan dengan Bahamut, dia punya lock chip. Kemudian kita letakkan nama metal blade dulu, sebab itulah nama dia adalah Bahamut Blitz B untuk overblade iaitu brake, dan juga K untuk knuckle ataupun dia punya assist blade. Right, so kemudian kita ada ratchet yang ditunggu-tunggu oleh peminat Beyblade, iaitu 150. Satu lagi ratchet yang terendah selain daripada 450 daripada chart scale. And then kita ada satu lagi beat yang terbaru. So beat ni adalah I ataupun ignition. So bentuk dia memang macam ni. So untuk pergerakan yang sangat-sangat ganas dekat dalam stadium. So tak sabar nak try. Okay, so kemudian ni kalau kita satukan Beyblade ni, so dekat semua bahagian yang paling tebal tu ada dekat bahagian yang sama, dan kita boleh setkan bahagian hujung untuk 150 ni dekat betul-betul dekat dia punya bahagian besar ni lah. So untuk menambahkan dia punya attack power dekat bahagian tu. Tak lupa juga ini adalah set starter, dan dia akan sekalikan dengan launcher dengan design yang terbaru. So memang sangat lawa. Record dia berwarna magenta dan bahagian ni berwarna magenta, sama color dengan Beyblade dia. Memang nice. Jadi apa lagi guys, so kalau korang berminat dengan Beyblade ni, so Beyblade ni akan release pada minggu depan di sini guys.